Ini 5 smartphone bawah 1500 dengan kamera terbaik yang masih lagi berbaloi untuk tahun 2026. Pertama, Redmi Note 14 Pro 5G. Kamera utama phone ni dia bagi 200MP, siap OIS, boleh bagi gambar yang stabil. Jadi details dalam gambar lagi sharp, especially dalam lighting yang baik. Tapi kamera ultra wide dia cuma 8MP dan makro cuma 2MP. Selain tu, display dia pun not bad dengan 120Hz AMOLED display. Memang boleh bagi kualiti paparan yang terbaik. Dan phone ni siap ada rating IP68 dan Gorilla Glass protection. Jadi boleh dikatakan tahan lasak. Kedua, Realme 15 5G. Kalau korang nak phone yang kamera depan padu, kamera belakang stabil dan bateri tahan lama. Yang ni memang strong contender. Selain kamera utama 50MP siap sekali dengan OIS, kamera depan dia pun dia bagi 50MP dan siap boleh rakam 4K video. Bateri pula bukan main besar, dia bagi 7000 mAh. Keluar rumah seharian tak bawa powerbank pun tak risau. Ketiga, kita ada Honor 200 5G. Kalau cerita pasal kamera yang seimbang, Honor 200 5G ni boleh dikirakan paling berbaloi. Phone ni ada 50MP telephoto lens dengan OIS dan dia menggunakan optical zoom. Dia boleh buatkan gambar portrait nampak lebih natural dan zoom kekal sharp. Untuk video pun not bad sebab kamera depan dan kamera belakang dua-dua boleh record in 4K. Aku macam nak suggest Honor 400 Lite sebab yang tu baru release. Tapi after tengok spek kamera dia, Honor 200 5G lebih berbaloi lah walaupun phone ni release tahun 2024. Keempat dan kelima, kita ada Oppo Reno 14F dan juga Vivo V60 Lite. Dua-dua phone ni datang dengan kamera utama yang ada OIS, so gambar lebih stabil dan sharp. Performance pun cukup baik untuk daily use, korang boleh scroll social media ataupun korang nak buat live content. Untuk video, kedua-dua phone ni tak sekuat macam model Honor 200 atau Realme 15 yang lebih fokus pada kamera. Tapi untuk phone mid-range, kedua-dua phone ni masih lagi dikategorikan sebagai smartphone dengan kamera terbaik. Jadi itulah 5 smartphone bawah 1500 dengan kamera terbaik yang korang boleh consider untuk beli. Tapi kalau aku ada tertinggal mana-mana phone yang korang rasa lebih baik daripada ni, korang boleh komen di ruangan komen.